ketiga. Ini sambung for tengok konten untuk unboxing fasa kedua. Tadi saya tersalah tekan. Okey. Ini buku-bukunya. Okey. Okey. Buku satu adalah single line. Single line. Single line. Single line. Single line. Saya beli 5. Saya tak beli 5 ni. Okey. Lepas tu ini media ni buku kotak-kotak medium square kan, medium square, medium square, medium square, medium square, medium square, ada 4. Tadi yang single line ada 5. Okey, kat dalam ni kebanyakan apa ni, square line. Saya nak pergi buka bentar. Tak single line. Tak, masalah saya beli yang single line tu 5, tapi dia bagi banyak. Orang ni bagi percuma kot. Oh, ni medium square, medium square, medium square. Jadi kat sini ada 4. Okey, medium square ada 4. Kat sini ni ada 4. Lepas tu kat sini ada satu lagi. Sini ada juga lagi medium square. Ada lagi satu medium square. Medium square ada lagi satu. Pembetulan, bukan medium square lah, itu semua square. Ini medium square. Medium square, semua square. Pembetulan salah. Ini semua square. Semua square. Semua square banyak saya beli. Saya beli semua square. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14. Sebab saya beli 3 kuantiti. 3 kuantiti untuk medium square. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ni 15. Untuk line square ada 4 je. 4 je yang single line. Sekejap, saya nak cek balik. 14 yang ni. Sebab saya beli 3 kuantiti untuk semua square. Itu untuk matematik. Okey. Yang ni adalah single line, ada 5. Ini memang saya beli 5 je. Okey, itu je untuk overall konten hari ni. Jumpa lagi untuk next konten. Jangan lupa subscribe ni dan subscribe ni, like, komen, share kepada yang lain kalau konten ini bermanfaat. Jumpa lagi untuk next konten. Stay tuned. Assalamualaikum.